Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Fariska Abdul Hamid, pengacara TV PSS anda. Hari ini kita akan ada sesi temu bual bersama pelakon dan juga guru pembimbing bagi pertandingan filem pendek yang bertajuk Ada Apa Dengan Sambal. Jom kita sama-sama saksikan temu bual bersama guru pembimbing dan juga pelakon-pelakon yang terlibat dalam filem pendek Ada Apa Dengan Sambal. Jom sama-sama kita saksikan. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Hamiza. Hari ini saya nak tanyalah, bagaimana tercetusnya idea filem Ada Apa Dengan Sambal ini? Boleh Cikgu kongsikan? Okey, terima kasih. Idea ini datang semasa kami berbincang tentang nilai murni. Saya mahu pelajar-pelajar saya faham bahawa perubahan sikap boleh bermula dari perkara kecil seperti sambal, dari kedekut kepada pemurah dan pentingkan diri kepada ikhlas. Nilai itu yang kami nak tonjolkan. Okey, seterusnya Cikgu. 4 anugerah termasuk poster terbaik, sinematografi terbaik, penata bunyi terbaik dan juga guys, pelakon lelaki terbaik. Nak tanyalah, apakah perasaan guru pembimbing membimbing pelajar dalam filem ini? Oh, saya sangat bangga. Ini adalah hasil kerja berpasukan. Pelajar-pelajar saya juga dia sangat berbakat, sangat komited walaupun sibuk dengan pelajaran masing-masing. Jadi kemenangan ini memang hak milik bersama. Hak milik bersama. Terima kasih Cikgu Hamiza kerana sudi ditemu puan oleh TV PSS Melbourne. Terima kasih. Sekarang ni bersama saya pelakon lelaki terbaik bagi filem pendek Ada Apa Dengan Sambal, iaitu Raf yang memegang watak sebagai Bob yang awalnya kedekut tetapi berubah menjadi lebih baik. Sekarang ni nak tanyalah, apakah cabaran membawa watak Bob ini? Terima kasih. Sama-sama. Watak Bob ni mencabar sebab kena jadi orang yang sangat berkira. Tapi pada masa yang sama juga mesti tunjuk perubahan hati juga. Saya sangat banyak ekspresi muka dengan cikgu dan rakan-rakan saya dan sangat berbaloi dan seronok. Wah. Terima kasih. Sama-sama. Guru pembimbing kita dah tanya, pelakon lelaki terbaik kita dah tanya. Sekarang kita nak tanya pula barisan pelakon filem pendek Ada Apa Dengan Sambal. Boleh tak kongsikan pengalaman, memori yang terindah semasa video ataupun filem pendek ini dijayakan? Terima kasih. Sama-sama. Pengalaman yang kami perolehi sepanjang video ni ialah keseronokan. Semuanya bermula dari kosong, dari idea ke skrip, shooting. Semuanya kami buat sendiri dengan tunjuk ajar cikgu. Okey, nak tanya pula Dila. Okey, baik. Kalau bagi saya banyak belajar tentang teamwork. Kami ambil rangkaman banyak-banyak kali. Tapi bagi saya itu tetap menyeronokkan sebab kami semua bagi kerjasama. Seterusnya, Amanda. Pengalaman saya berlakon dalam filem ni adalah saya dapat mempelajari banyak benda, iaitu ialah hafaz skrip dan semua tu. Dan satu pengalaman yang saya tak boleh lupa pasal syuting ni. Apa tu? Satu pengalamannya dalam kami ni sedang tengah hafaz skrip, fokus kan, dah tengah syuting apa semua. Tiba-tiba pula rakan saya ni dia jumpa, dia cakap, potek kucing pula. Macam tu. Jadi benda yang jadi fokus tadi yang dah tu, kita menjadi satu kenangan yang sangatlah indah. Ya. Itu sajalah. Okey, jadi betul lah guys, tak senang nak tayangkan satu filem pendek. Filem panjang pun susah, filem pendek apatah lagi dengan bau tai kucing ni kan penuh cabarannya. Jadi terima kasih para pelakon kerana sudi temu bual oleh TV PSS Merbau. Terima kasih. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian dan juga sesi temu bual bersama guru pembimbing dan juga pelakon filem pendek Ada Apa Dengan Sambal. Sekian sahaja berita pada hari ini. Saya Nur Fariska Abdul Hamid melaporkan berita TV PSS Merbau. Lapar, nak makan sambal. Bye. Fight to be the Best.